Assalamualaikum, selamat datang ke my channel Activity Pedin and Family. Untuk aktiviti kali ni kita nak pergi camping dekat anak air, camping Kerimsat anak air dengan beberapa geng lah. Lama tak pergi camping ni. Belum masih ingat ke tak ni untuk ikat tali apa semua. Ataupun kita jumpa di sana Zaz. Jarak antara Aluaka dengan Kerimsat anak air ni dalam 8 km sahaja. Dekat sahaja, kawasan yang dalam kawasan juga. Jadi kita try kat situ lah. Kita dah lama tak camping kan. Jadi kita try pacak dekat situ semalam sahaja. The same thing that you want me to. My money was time till the time ran through. Like the light shining down, I wanna get down inside and feel you. I'll kiss my tongue so I look like you. Take a look back, nothing coming through. The search is over, look inside. Whisper the sign of our time. Well, I'm free to be. Okey, ni pantai Kerimsat anak air dekat Kuantan. Ni geng-geng yang datang untuk camping 2 hari 1 malam je. Tapi ada lagi 2 kemah lagi untuk pasang dekat kawasan ni. Ni suasana dekat sini ya. Sebelah sana pun ada kemah lain-lain. Ni kemah yang telah disediakan oleh Kerimsat anak air dengan bayaran tertentu lah. Dia punya saiz okey lah untuk satu family ni. Ni pantai ya, pantai. Dekat sini rasanya ada kepah ni. Dia Ustaz Syahir Petani, tengok ada. Oh, ada main ni, layar. Berapa mu? Wailing. Well, I'm free to be one. Ya, dia belum tidur, kita dulu dah umur. This is the sign of our time, and I'm free to be you. I'm free to be me. Bah, makan speknya aku. Video. If you're searching for yours, then I'm searching for mine. Looking for the truth to feel divine. In sexual crimes and cocaine lines. Okey, malam ni kita nak buat menu odeng steamboat. Ni pekakah-pekakah dia No mind control could stop me or stop you.
Converging into one is what we choose to do. No memories of earlier lies, just painful cries that metamorphosize. And as the clothes tear through our minds, Ni tandas tandas dia. sign of the times. Yang biru surau. Pagi hari kedua. Buat apa Rafiq? Kalau kantor dah lah gelap. Dia tengok je. Orang ni penterabur dia boleh. Dia bilang dia budak dia. Dia tengok, dia perhati. Tiba-tiba tu dia masuk air bilik. Orang dah masuk air bilik. Dia masuk air bilik. Dia masuk air bilik lah. Dia suka pula. Dia suka anak dia nak ngantuk. Kita pergi kafe tak boleh bawa belanga-belanga. Kalau bawa pergi belanga, Kan? Aku kalau tahu aku bawa aircon macam tu dulu kalau. ha? Kalau tahu aku bawa aircon macam tu dulu. Kacau. Okey geng, sekian sahaja vlog kali ini. Kita camping dekat pantai anak air Kuantan, Pahang. Kita jumpa lagi di next family camping. Good day and family. Zaz, Assalamualaikum.